Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis bersama Hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan seperjuangan serta hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Berdiri saya di sini di atas pentas yang mulia untuk menyampaikan pidato bertajuk Rukun Negara Teras Keharmonian Bangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, rukun negara bukan sekadar ikrar yang diucapkan di bibir setiap kali pemimpinan rasmi. Ia ialah kompas moral dan tiang seni yang mempasakkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Daripada 5 prinsip yang terukir indah, izinkan saya mengupas tiga prinsip utama yang menjadi teras kekuatan masyarakat kita. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip pertama yang ingin saya tegaskan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama merupakan benteng rohani yang paling empuk dalam membentuk jati diri insan. Tanpa pengangan agama, manusia mudah rebah dipukul badai kejahilan dan godaan moral. Di Malaysia, walaupun Malaysia merupakan agama persekutuan, agama-agama lain bebas diamalkan dengan aman dan damai. Prinsip ini mengajar kita bahawa insan yang beragama ialah insan yang bertoleransi, menyayangi sesama manusia dan menjauhi permusuhan. Apabila kita menghormati pandangan agama Islam orang lain, disitulah benih-benih keharmonian mula bercambah. Yang kedua, keluhuran perlembagaan. Hadirin sekalian, prinsip kedua yang menjadi benteng kedamaian negara kita ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara. Ia ialah perjanjian sosial yang mengikat hati dan jiwa seluruh warga Malaysia tanpa mengira warna kulit ataupun keturunan. Keluhuran perlembagaan menuntut kita untuk patuh dan menghormati hak-hak yang telah ditetapkan. Hak kebebasan, hak kesaksamaan dan hak keadilan. Tanpa kefahaman terhadap keluhuran perlembagaan, kestabilan negara boleh goyah akibat perselisihan faham. Oleh itu, menjunjung tinggi perlembagaan ialah kunci agar negara kita kekal aman, berdaulat dan dihormati di pesada dunia. Isu yang ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, prinsip ketiga yang membentuk kepribadian bangsa kita ialah kesopanan dan kesusilaan. Dalam era modernisasi dan dunia digital, tanpa sepadan ini, nilai budi bahasa dan kesopanan semakin teruji. Prinsip ini mengingatkan kita supaya sentiasa menjaga tutur kata, tingkah laku dan adab sopan dalam pergaulan seharian, sama ada di alam nyata maupun di media sosial. Budi bahasa yang tinggi adalah lambang kematangan sebuah bangsa. Apabila kita saling menghormati, beradab dan mengekalkan ucapan yang menyentuh sensitiviti orang lain, kita sedang membina sebuah masyarakat yang penyayang dan sejahtera. Bagi penutup untuk hari ini, hadirin dan hadirat sekalian, kesimpulannya, 3 prinsip ini, kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan dan serta kesopanan dan kesusilaan, bukanlah sekadar teori dalam buku teks, tetapi merupakan resepi kejayaan negara kita. Marilah kita bersama-sama menghayati dan mempraktikkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan seharian, kerana akhirnya keharmonian Malaysia tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bermula daripada diri kita sendiri ini. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan seuntai patut. Bunga melati dihias indah, mekar setaman, menyeri desa. Rukun negara janganlah diubah, teras perpaduan rakyat sejahtera. Itu sahaja daripada saya.
Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.